Alright, hello. So hari ni lain sikit cara dia. Kita nak try settlekan soalan ni laju-laju. Jom kita buat under 1 minute. Okay, so dia cakap apa? Dia cakap solve the equation E kuasa 3x tambah 2 equals to 10. Apa nak buat? Okay, ingat E, cara nak hilangkan dia atau best friend dia ln, ataupun ln tu apa? Ln. So you letak je ln kat kiri dengan kanan. Apa maksud dia? Kau tengok ni. So I salin ni, okay, equals to 10. Okay, lepas tu kan dia cakap best friend dia ln kan, which is ln. So letak je ln sini, letak je ln sini. Gini jadi apa? So jadi E kuasa 3x tambah 2. Sini jadi 10. Lepas tu apa jadi kalau ln bertemu dengan E? Natural log bertemu dengan E? Pom. Apa pom? Dia hilang. Sini hilang, sini hilang. So tinggal apa? Tinggal 3x tambah 2. Sebab apa? Sebab sebenarnya 3x tambah 2 ni boleh bawa ke depan. Gitu. So jadi sini 3x tambah 2. Sini sama dengan ln 10. So nanti jadi apa? 3x sama dengan ln 10 tolak 2. And then x jadi ln 10 tolak 2 per 3. And pom, dah settle. Gitu.